special award yang kita boleh bagi kepada dia. Popcorn mana popcorn? Memang sesuai lah kalau nak beli sekarang buat jajan. Mana tidaknya, ada drama yang tengah hit sekarang. Rugi kalau tak ambil pot. Biasalah dunia. Tika baik, ditimang-timang, disayang-sayang. Tapi, kalau dah bergaduh, Allahu. Ahli Parlimen Tasik Gelugur, Wan Saiful Wan Jan telah membuat satu sidang media yang mana dirinya telah mendedahkan sikap sebenar seorang Azmi Ali yang juga merangkap Setiausaha Agong Bersatu. Nampak daripada gaya, memanglah parti pembangkang ni seolah-olah telur di hujung tanduk. Lepas satu kes yang melibatkan pemimpin parti tu. PAS dengan cara PAS, bersatu lagu bersatu. Kunut Nazilah hasil bacaan Ahli Parlimen Jasin, Zulkifli Ismail, nampak gayanya dah makan dekat diri sendiri. Kisahnya, Wan Saiful telah mengkritik Azmi Ali sebagai seorang yang kuat merajuk. Tak cukup dengan tu, dilabelnya pula Azmi Ali ni sebagai ala-ala drama queen. Siap nak bagi special award lagi. Saya tak tahu. Juara merajuk Malaysia ni yang ala-ala drama queen ni memang kita boleh bagilah kepada Datuk Seri Azmi Ali. Itu special award yang kita boleh bagi kepada dia. Ini kali bukan bersatu dah, tapi berpecah. Sebab apa? Sesi londeh-melondeh sudah pun bermula. Wan Saiful juga mendedahkan hubungannya dengan Setiausaha Agong Bersatu itu kejap panas, kejap sejuk sejak beberapa tahun yang lalu. Dipercayai berkait perkembangan baharu siasatan terhadap skandal video tahun 2019 yang mengaitkan bekas Menteri Kabinet tu. Tak cukup dengan tu, Wan Saiful juga mendakwa bahawa dirinya terima maklumat baru yang siasatan forensik ke atas video intim membabitkan Azmi Ali disandarkan telah disahkan bahawa video itu adalah tulen. Kalau kawan sendiri pun cakap sahih, faham-fahamlah. Siasatan ni selepas convention, siasatan forensik terhadap video intim yang dikatakan membabitkan Azmi Ali disandarkan. Katanya siasatan forensik mendapati bahawa video itu adalah sahih. Dah tak tahu nak attack siapa, sudahnya attack sesama sendiri. Kesetiaan berlandaskan habuan jawatan, laba politik dan wang ringgit memang macam inilah rupa dia. Bila semua dah tak ada, runtuhlah segalanya. Macam mana nak takbir negara kalau konflik dalam parti sendiri pun habis dicanang di media sosial. Tak pandai nak urus. Dengan bangganya, pihak pembangkang bergaduh sesama sendiri untuk ditonton oleh rakyat.